Jadi beberapa tanda biasa yang penting untuk kita ialah mesti sakit rasa biasa macam ketat di dada. Dada ni ketat lah rasa. Kan ada macam angin contohnya. Sikit-sikit angin, sikit-sikit angin. Itu yang kedua. Yang ketiga, kadang-kadang orang rasa susah nak nafas. Susah nak bernafas tercungap-cungap macam tu. Tercungap-cungap tu utamanya bila buat aktiviti yang biasa dia buat tak pernah pengas. Tapi dia cakap dia penat, tak cukup rehat. Ya, itulah isu orang timbul kan. Dia kata sebab mungkin aku banyak kerja. Ya. Yang keempat, dia mudah letih. Sebelum ni kalau berjalan mungkin 1 km, 2 km boleh buat tanpa sebarang masalah. Zaman sekarang kerja sikit dah berhenti. Ini kalau tanda awal, biasanya mungkin selama ni dia boleh jalan 2 km mungkin dalam masa 10 minit, tak ada sebarang masalah. Tapi sekarang 5 minit dia kena berhenti dah. Dia dah masa mencungap, letih dan dia kena berhenti sekejap. Tarik nafas. Lepas tu bila dah rehat untuk beberapa minit dia akan okey.